Dua ibadat antara yang paling banyak ditumpukan oleh salaf dalam bulan Ramadan, selain daripada puasa wajib lah. Nombor satu, membaca Quran. Dan yang kedua, it'amut ta'am, menyediakan makan untuk orang berbuka. Bagi niat, ya Allah, ini untuk buka puasa, semua surau yang buat buka puasa. Kalau orang kampung dulu, bulan Ramadan, dia akan masak lebih, kuah lebih, cucur ataupun kuih lebih, kemudian bagi ke jiran. Cuma silap kita dulu, waktu kita bagi ke jiran, kita tak niat ikut sunnah Nabi. Kita tak niat yang tu memberi makan jamu berbuka puasa untuk umat Islam yang lain. Kenapa bagi ni? Dah semalam dia bagi kuih karipap, balaslah bagi pinggan tu.